Sejuknya. Kakak ni suhu sampai 16. Kakak nak main salji ke? Tidur nyenyak ya. Kamu nampak tak tadi? Itulah contoh-contoh pembaziran tenaga. Kadang-kadang perkara ini sering berlaku secara sengaja atau tidak sengaja. Nama saya Nur Zara Alisha binti Muhammad Jasmine. Saya berumur 12 tahun. Saya dari sekolah SK Mungkong Pulau Pinang. Hari ini saya akan tunjukkan kepada kamu tabiat-tabiat buruk yang perlu dielakkan dan tips-tips untuk menjimatkan tenaga elektrik. Aduh, bateri pun Jangan buat ni lah. Siapa pula tak tutup switch ni? Mesti abang pasal main game. Abang! Awak? Kenapa tak tutup switch, tak cabut charger? Ha? Arus elektrik masa berjalan. Nanti susah bapa kena bayar bil tinggi tu. Ha? Tutuplah. Pusing lah. Kau ya. Tutup. Baba. Ya, Baba nak tengok TV ke tengok phone? tengok phone lah. Kalau nak tengok phone, kenapa buka TV? Okay, nanti tutup lah. Nak tutup ni. Kau nak tengok phone, membazir lah. Okay, baik. Bagus. Bagus anak baba. Jimat kara semua. Mama, kita jangan buka lampu. Cantik kan? Tapi kita mana ada tetamu hari ni? Aduh, apalah buka. Kan membazir. Okey, sorry. Mama tutup ya. Di rumah saya, kami memasang beberapa panel solar. Ia menggunakan tenaga suria daripada cahaya matahari. Kami tidak perlu lagi menggunakan lampu elektrik dan menjimat elektrik pada waktu malam. Tutup switch dan cabut plug apabila tidak digunakan. Ada tengokkan video-video itu tadi? Itu adalah langkah-langkah penjimatan tenaga yang boleh dilakukan di rumah. Jika setiap rumah mempunyai kesedaran, tenaga dapat dijimatkan, bil dapat dikurangkan dan alam sekitar dapat dipelihara. Jadilah wira bijak tenaga kerana perubahan besar bermula dengan tindakan kecil. Sekian, terima kasih.